Sponsor Mula Ora ni, jujur cakap, memang sebelum ni malam saya suka rasa panas, kan dah mula berkurang. Tidur pun, ya Allah, lenanya, seronok sangat dapat tidur lena. Emosi pun stabil, terkawal, tak ada dah marah-marah. Hai, nama saya Fika, berumur 42 tahun. Simptom premenopause ni saya dah lama perasan sebenarnya. Perubahan yang saya dapat rasa, emosi, mood swing tu tak menentu. Lepas tu badan pun dah mula rasa macam something wrong somewhere, macam berubah lah. Kita tahu badan kita sendiri kan, dulu lain, tapi sekarang dah jadi lain. Rutin harian pun rasa terganggu, tak selalu lancar je. Tapi kali ni macam ada benda yang menghalang untuk mempercepatkan proses harian. Saya perasan perubahan mood swing semua dengan badan semua tu mula berubah bila nak masuk umur 40 tahun. Mula-mula kalau ikutkan apa yang saya mula rasa tu, bila waktu malam. Bila waktu malam tiba-tiba badan mula rasa panas. So ni kita tidur lena je kan. Tiba-tiba malam asal tiba-tiba rasa panas ni. Badan tiba-tiba walaupun dalam keadaan tidur beraircon, rasa berpeluh. And then tak selesa lah. Kita kalau tidur berpeluh memang rasa tak selesa lah kan. Perasaan emosi tu suka marah. Sikit-sikit je marah. Apa-apa je benda silap sikit trigger. Pantang lah kalau silap sikit je dah ada mula nak mengamuk. Tapi tanpa disedari, itu sebenarnya tanda-tanda hormon kita dah mula berubah sebagai seorang perempuan yang nak ke premenopause. Pada permulaannya, macam mana saya dapat tahu pasal produk Mula Ora ni, bermula daripada saya cuba research dekat Google. Saya nak cari tahulah pasal perempuan yang berumur 40 ni ada ke simptom apa-apa yang patut saya ambil beratkan lah, sebab umur 40 rasa muda tapi rupa-rupanya tak ada benda yang kita kena titik beratkan sebagai seorang wanita. So saya cuba cari dekat Google pasal apa keadaan perubahan diri saya ni. Saya nampak tentang Mula Ora ni, dia beritahu untuk stabilan hormon wanita yang dah berumur 40 ke atas, yang menyebabkan saya mula tertarik lah. Penerangan dia detail dan memberi pemahaman yang saya boleh faham kenapa terjadi suatu perkara tu pada saya setelah menjejak umur 40 tahun. Saya tertarik tentang Mula Ora punya produk ni sebab fokus dia pada sistem hormon wanita. So dia bukan ubat tau, tapi lebih kepada sokongan dalaman wanita dan hormon untuk memperbetulkan hormon-hormon wanita yang dah berumur 40 tahun untuk menjejak ke premenopause. Simptom-simptom itu membantu untuk perbaikkan lagi. Keyakinan saya pada produk Mula Ora ni sebab dia berasaskan pada formula khas untuk wanita dan fokus dia pula pada hormon dan dalaman. Itu penting untuk wanita. Pas konsumsi Mula Ora ni, jujur cakap, memang sebelum ni malam saya suka rasa panas, kan dah mula berkurang. Tidur pun, ya Allah, lenanya, seronok sangat dapat tidur lena. Emosi pun stabil, terkawal, tak ada dah marah-marah. Kalau tak sebelum ni silap sikit je, memang kena marah lah. Tapi alhamdulillah tak. Emosi stabil, rasa tenang je, tidur pun lena, badan pun tak rasa panas-panas, tak mudah marah macam dulu, dan rasa ringan, senang nak buat kerja harian. Dan dalaman pun rasa selesa. Haid pun sebelum ni 2-3 bulan tak datang, dah mula lancar. And bentuk badan tu lebih menganjalkan. Produk Mula Ora ni, dia tak claim berapa hari boleh sihat terus. Jadi dia membantu untuk memperbaik pulihkan kita sebagai wanita ni ikut phase kita, fasa kita. Nasihat saya untuk para wanita kat luar sana yang berumur 40 tahun, jangan anggap walaupun muda tapi belum tentu lagi sistem tak akan datang atau tunjukkan pada tubuh badan anda. So jangan anggap benda ni benda yang kecil. Hormon bukan perkara yang kita senang nak kontrol. Jangan salahkan diri sendiri sebab benda ni natural, normal untuk semua perempuan. Premenopause boleh diuruskan bila kita dapat produk ataupun penggunaan produk yang membantu dengan cara yang betul untuk tubuh badan kita.